Cita-cita nak jadi apa? Askar. Can't touch this. Assalamualaikum semua. Selamat tahun 2026. Hari ini kita berada di Kulai untuk jual persediaan kembali ke sekolah. Jom. Sini lah. Nama siapa? Danish. Seronok tak nanti nak masuk sekolah? Ya. Tak nangis? Tak. Tak nangis confirm Cita-cita nak jadi apa? Askar. Okey, insyaAllah jadi askar yang bagus-bagus. Hei, ambil tangan kanan. Nah. Okey. Bagi duit tangan kanan juga. Terima kasih. Saya jual Okey. Okey. Ayan Rizky. Ayan. Besar nanti nak jadi apa? Askar juga. Musim askar sekarang ni. Bagi tangan kanan. Okey, terima kasih jual ya. Dah lompat-lompat dah. Agak-agak nak jumpa berapa ramai kawan kat sekolah. Cita-cita nak jadi apa? Polisi. Polisi. Dia jadi polisi. Bagus. Dah. Ambil tangan kanan. Okey, bagi duit tangan kanan. Bagi duit tangan kanan. Okey, terima kasih ya. Jangan nangis. Adik jangan nangis. Nak masuk minggu depan sekolah. Cita-cita nak jadi apa nanti besar? Cikgu. Cikgu jangan menangis, okey? Cikgu kena kental sekarang ni sebab melayan kerenah-kerenah anak murid. Okey. So mai sini. Okey, ambil. Ni nak masuk darjah 1. Ni paling tinggi setakat ni saya jumpa. Tadi semua pendek-pendek ni. Pendek-pendek ni. Nama siapa? Arman Zain. Cita-cita adik apa? Polis. Betul adik. Selalunya masa kecil-kecil semua orang nak jadi polis. Abang pun nak jadi polis. Tapi disebab abang besar macam ni dari kecil susah. Okey. Mai sini. Okey, nah. Okey. Terima kasih belajar elok-elok. Cita-cita nak jadi apa? Bomba. Dah ada bomba seorang datang. Agak-agak sama balai dengan awak nanti. Dah. Belajar elok-elok Kalau ada orang fight kita mesti fight punya. Alright. Kuat. Nak jadi apa besar nanti? 7 tahun. Hah? 7 tahun. 7 tahun. Besar sikit jadi 7 tahun lah. Mana boleh langkau terus jadi askar.